Dip. Oh, memang lak kau lah ini hari tu. Betul lah lak kau lah ini hari tu. Jangan longgar sangat. Ni, layak terus paksa ni, paksa. Ini batu ni. Terus paksa je. Jangan di drag sangat. Air sudah hilang. Patah balik kan? Putus. Tak ada. Di makan di. Oi, cepat betul makan. Ada tak ada? Ada. Ha? Ada. Mantap ah. Baru landing. Oh, kasar ni dia. Drone pun tak dimatikan lagi tu. Masih menyala lagi. Dah dimakan. Rezeki lah kau ni. Baru nak setting kamera. Tak nak lawan? Rapu dia. Oh, macam penat dia kayu. Macam buat ais kacang. Ingat tu? Abang hantar berapa tadi? 200 ya. Nak bohong buat apa? Macam ni buat ais kacang kan dia goyang macam tu lah. Surut lagi ni. Sudah sampai? Sudah sampai. Dia nak, kasar juga dia. Habis disembat ni. Ngelitik ikan. Tarik je lah daripada atas. Apa dah hal? Bukan 20 kilo. Dia nak dia. Kasar dia. Mana dia? Boleh jenjing. Oh lama. Itu dia. Letak kat peha ni. Itulah saiz dia. Mantap dia. Cuba lagi. Masa masih panjang. Okey teman-teman. Hari ini Wak ingin mengajarkan cara-cara, bukan mengajar lah, menunjukkan cara-cara Wak menggunakan totong cumi. Bagaimana Wak mengikatnya ya. Mula-mula dibelah tepinya. Jangan dibelah habis. Separuh begini sampai sini saja. Kemudian dicabut isi perutnya. Ini tulangnya dibuang. Takut ikannya tercekik. Mata kailku mana apa? Oh, dipijaknya mata kail. Ya. Masukkan sebelah. Begini. Ya. Ini penting bah ni. Kemudian kita getahin bah. Perlu diingatkan sambil membuat ini, jangan sekali-sekali mengelem. Takut nanti dililit sehingga tidak ada rumpai. Kemudian yang kedua. Sampai sini saja. Ya. Ini pun sampai sini saja. Sebab cuminya kecil. Kalau cuminya besar, sebelah tu kira separuh pun boleh, tak payah 2 ekor. Okey. Lagi sebelah begini. Alright. Digetah lagi. Kemudian kepalanya. Ya. Isi perutnya ni dililit jua. Jangan diabaikan.
Betul ke abah aku cakap sabar ni? Ha? Boleh bah. Boleh? Boleh. Kalau salah kau betulkan bah. Ini pula lagi sebelah. Baru dia tengok sotong ini ada 2 kepala. Kepala batu. Didelete lagi. Oh. Ini kalau ikan nampak menjeje salurnya bah. Ini namanya sotong kepala berkembar. Yes. Mari kita tengok siapa yang kena. Bye bye.